rupanya ada banyak misteri Slendrina yang belum terpecahkan. Jadi video kali ini adalah mungkin berkenaan tentang baby Slendrina. Saya pun tidak tahu, saya tidak pasti. Saya akan mencuba memain Slendrina The Asyuk. Tes 1, 2, 3. Kita akan main di medium lah je lah. Korang dengar tak? Ada bunyi baby Slendrina. Macam bunyi baby nangis pula tu. Okay. Pintu kunci. Tak ada apa-apa sini. Ada kunci. Dia suruh kita untuk kumpul patch. 8 patch. Dia suruh untuk kita kumpul 8 patch. Nenek. Alamak, kita nak cari. Tapi kok berjalannya macam ini ya? Tak apa-apalah kalau macam tu. Ya! Mak, nenek, Selina, ampun! Ya Allah, dekat situ pula. What? Alamak, lain macam ni. Oh! Nenek, ampun nek! Alah, ampun nek. Allah kena kejar dah dekat sini. Kejar, ampun. Ampun, lagi. Go! Ampun nek, minta maaf nek. Astagfirullahaladzim. Macam mana pula kena kejar. Alah, udahlah, HP aku lah tinggal segini saja. Tak, macam ni je aku tinggal punya HP ni. Jam ni tak ada immortal. Immortal pula, ingat ini ML ke? Kak. Ada patch. Itu patch dia. Kejap ya. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Tak ada SP. SP tak ada. Patch. Okey, ni dah. Nasib baik lah. Boleh nafas dengan tenang sikit. Nenek! Ampun nek! Ya Allah. Kenapa lah aku kena kejar dengan nenek macam ni? Aduh, Nek, ampun nek. Oh ya, by the way, jangan buka pintu dulu lah, sebab kita tak tahulah tempat yang kalau kita dah buka pintu maksudnya kita dah check kat sana. Ni dia patch kedua. Ini apa? Tempat makan. Tak ada pula aku tengok jumpa Slendrina ni. Baguslah macam tu. Aduh, tak payah nak minta lah, Syah. Kau kenapa kau minta? Kau minta memang dibagilah tu. Alah. Nenek, kau marah sama aku ke, Nek? Kau marah sama aku ke, Nek? Nek. Ya Allah. Ini pintu exit jangan lupa ya. Ini kita jangan lupa. Okey. Pintu kunci dah guna. Kunci tisu kita gunakan. Ada sini. Tak ada apa-apa. Okey, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey, dia dapat. Macam tu je tutup pintu. Selina boleh jalan? Kan dia bagi jam sekian macam tu.
Boleh pula. Oh, iyalah hantu kan takkan tak boleh jalan. Ini. Okey, kita project lagi. Kat sini tak ada apa-apa. Nada air apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Pintu ini, bilik ni tak ada. Kunci tak ada. Tak ada apa-apa. Ah! Jangan. Jangan. Oh, sorry lah kalau saya teriak ni korang terkejut. Tak payahlah guna HP tu. Mungkin kita masih banyak. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Boleh dia jalan macam tu? Sandina ke tu? Macam bunyi nenek. Macam bunyi tak? Ada bilik. Saya belum cek yang bahagian dalam pula. Ada bahagian luar dah. Lepas tu bahagian luar belum. Bahagian luar belum ya. Satu, dua. Pagi kau. Motor. Belakang pintu tu. Apa aku simpan situ orang di bawah guna? Ini aku tahu. Patch tak jumpa. Sebelum ni Sandina ni pun macam, oh sikit lagi aku nak kena jump scare. Dia kejar aku dari belakang ke? Oh sikit lagi aku nak kena jump scare. Mesti baik tak pandang habis. Yang pandang habis. Oh. Tak. Kamu kenapa nangis? Nak ke saya nak tak apa. Nanti pakcik belikan abang belikan susu dekat luar ya. Abang keluar kejap. Keluar dari sini dulu. Lepas abang kumpul patch ni. Okey. Sekejap ya. Pintu rosak. Jangan ada jump scare sini. Jump scare memang ada. 3 patch lagi guys. Kat mana nak cari? Ini. Hey. Tak ada. Gelap sangat lah. Sekejap. Okay. Patchnya tak jumpa lah. Jangan kacau anak Sandrina. Kita cari teruskan dengan misi kita.
Mana nak cari lagi ni? Dah kuasa bilik. Dah. Ni tak tahu ni dah check belum? Cuba. Pintu kunci. Mana nak cari kunci ni? Alamak nenek. Ay. Pintu kunci. Allah, 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 Allah. Kenapa ni? Allah. Allah. Besarnya kepala dia. Aku tak ready lagi lah. Macam mana aku nak selesaikan game ni? Guys, saya rasa macam nak give up lah. Tak ada. Alright guys, hari ni saya tunggu dulu sebab saya tak tahu, saya tak dapat selesaikan game ni. Okay guys, itu saja dari video saya. Jumpa lagi di next video. Bye bye.